Assalamualaikum guys. Saya nak bagi tahu satu ni lah, macam petua. Baru ni kan beraya, makan rumah mak tiri husband. Mak kandung dia dah tak ada, mak tiri husband kan. Yang tengah ni kena buang. Dia kata pahit. Tu saya kan benda baru kan. Saya baru tahu. Saya kata kena buang ke? Oh, sebab pahit dia kata. Saya tahulah. So, kalau yang dah tahu, tak apa. Ni untuk yang belum tahu. Okay. Terlanjur kat sini saya nak cakap thank you new subscriber dan subscribe yang lama. Hopefully jangan di unsubscribe lah. Minta-minta jangan macam tu lah. Ya Allah. Sebab satu tangan tu kau potong lah ikut lekuk ni. Bulatan ni. Memang tak boleh lah satu tangan je ni. Aduh. Okay.